Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ku Aimanuddin bin Ku Azam, guru di Sekolah Semantoh Puan Hajar Rahmah. Di sini saya mengajar untuk subjek Lughatul Arabiyyatul Mu'assarah ataupun subjek LAM, bahasa Arab. Alhamdulillah, smartboard ni kan, ini baguslah. Ini pun pertama kali itu saya jumpa dan dia sangat membantu untuk sesi pembelajaran dan pengajaran. Terutamanya dia mudah lah untuk guru-guru bila mana mau menulis sesuatu dan untuk mencari terus melalui AI kan, melalui laman web. Ini sangat membantu lah. Dan melalui smartboard ni juga dia ada split screen apa semua, dan itu pun sedikit sebanyak dapat membantu untuk para pelajar lain untuk kita sama-sama buat kerjasama bersama-sama bila ada di hadapan. Sangat bagus lah bagi saya. Ini pun pengalaman yang hebat lah. Bila nampak dia boleh Google terus split screen terus ambil gambar, itu satu pengalaman yang baru lah. Ini memang first time kami semua di sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Muhammad Kurnia bin Muhammad Isa, mengajar di Semantoh Puan Hajar Rahmah, subjek matematik tambahan dan fizik. Pas mencuba Arvia Smartboard ni, saya dapati pembelajaran interaktif tu lebih mudah dijalankan sebab semua sumber mengajar tu dia berada dalam satu bahan. Tidak perlu lagi bawa laptop, bawa handphone dan sebagainya. Maksudnya apapun idea pengajaran yang kita mau buat, kita terus boleh laksanakan dalam satu masa. Kelemahan berbanding menggunakan projektor, kita terpaksa switch dia punya display. Yang ini display tu dia akan stay untuk kita mengajar terus. Kalau untuk matematik tambahan, antara kelebihan dia ialah penyelesaian jawapan untuk contoh-contoh soalan tu mudah untuk kita cari dalam dua bahasa. Maksudnya contohnya soalan macam ni, kita pilih je mana soalan dia, and then menggunakan AI dia akan bagi cadangan penyelesaian, which is sebenarnya mempercepatkan proses pembelajaran matematik tambahan tu lah. Saya Cikgu Fatin, saya mengajar subjek sains dari Sekolah Smart Islamiyah Papar. Berdasarkan pengalaman saya, smartboard ni boleh membantu dari segi menggunakan AI lah. Macam contoh yang ni, kita boleh split screen. Dekat sini dia boleh tunjukkan video lah untuk buat macam contoh kalau kita mau student lagi extra faham, kita boleh tunjuk video dekat sini. Dan dekat sini pula kita boleh elaborate more lah untuk student lagi faham. Contoh macam ni, video proses fotosintesis, kita boleh tulis sekali lah macam ni. Okay, nama saya Israfil. Saya dari Sekolah Smart Islamiyah Papar. Saya mengajar subjek perniagaan. Okay, smartboard ni yang saya dapat pengalaman tadi, banyak benda baru yang saya pelajari. Yang paling penting adalah benda ni sangat interaktif. Kita boleh buat carian di web dan terus kita pindahkan image tersebut kepada image yang begini. So dia sangat memudahkan saya lah sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nurain binti Doharis. Saya mengajar di Sekolah Menengah Agama Negeri Keningau. Saya mengajar matematik dan juga English. Smartboard yang disediakan ni dia sangat membantu dari segi bila kita nak mengajar matematik, shape semua dah ada, and Google pun dah boleh masukkan dalam tu. So kita boleh apply benda tu senang dalam matematik. Kalau setakat matematik dalam RBT pun boleh. So gambar-gambar semua dah boleh insert. Terus paling suka kat sini Arvia Board tu memang sangat membantulah sebab dia ada, kita boleh slide, kita boleh tukar page dia jadi graph, dia boleh jadi untuk tulisan sebab kita pun ajar BI kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibah binti Yusof, guru Sekolah Menengah Agama Negeri Beaufort. Berkenaan dengan smartboard ni, smartboard ni sangat membantulah untuk guru-guru sebab selalunya kita susah mau cocok apa segala tu, tapi ini sangat mudah, lagi-lagi semua benda ada sudah di dalam ni. Apa-apa subjek pun memang semua ada dekat dalam ni, jadi sangat mudah lah untuk semua guru-guru dan juga pelajar. Kalau untuk subjek bahasa Arab pun sangat mudah. Yang pertamanya sebab dia sendiri ada boleh keyboard bahasa Arab dan boleh direct cari bahasa Arab tu sendiri. Tak perlu kita masuk cari lagi, kena split lagi, kena tu. Dia boleh direct terus cari. Ada Arvia baru canggih.